Assalamualaikum. Abang Saleh. Oh, Abang Saleh. Waalaikumsalam. Abang. Hai. Nak apa? Akak suruh ambil baju. Baju? Baju... Oh, ada. Dah siap. Abang cari kejap, korang masuklah. Awal ni lah datang. Tungkang pecah ke apa ni? Aduh, tak tahu. Ish. Sipanya. Abang sibuk sekarang ni. Banyak tempahan baju kahwin. Oh. Abang, apa ni? Ipin. Apa? Benda ni seronok. Nak pakai? Upin, kita kat Neo Santara lah. Kan, baju kita pun dah bertukar. Kenapa bandar ni senyap je? Sebab dah malam. Dah. Baca robot. Hapuskan. Robot nak tembak kita. Ipin, ambil perisai. Kita boleh guna alat-alat ni lah. Sedia, kita lawan.
Upin, lari! Upin, cepat! Habislah kita. Berhenti! Isan? Selamat kembali Upin dan Ipin, pencipta robot terhebat di Neo Santara. Diorang kawan, bukan lawan. Pergi. Semua ni robot apa? Ini semua robot pengawal yang mengawal kilang dari diceroboh. Kita orang bukan penceroboh. Tahulah, korang datang tepat pada waktunya. Bandar Neo Santara dalam masalah besar. Masalah besar? Ya, Neo Santara diserang wabak yang menakutkan. Wabak demam karat. Bahaya tu. Nanti berjangkit kat kita pula. Jangan risau, tak jangkit pada manusia. Setakat ini hanya kena pada robot sahaja. Banyak ke robot yang kena wabak karat ni? Hai, mari ikut aku. Ini semua? Ya, ini semua robot-robot yang dijangkiti wabak demam karat. Banyaknya. Ya, inilah masalahnya. Bandar Neo Santara adalah bandar robot dunia. Ia berfungsi dengan menggunakan robot. Kalau tiada robot, musnahlah bandar ni. Betul-betul. Selamatkan robot bermakna selamatkan Nusantara. Robot Pimpin. Robot Pimpin dijangkiti masa bertugas cari punca wabak. Oh, kesian. Isan, kita kena cepat selesaikan masalah ini. Kita orang akan bawa balik robot Pimpin ke Makmal untuk uji kaji. Kalau jumpa apa-apa, kita orang akan bagi tahu. Kakak laki. Upin, Upin. Robot di Neo Santara dalam bahaya. Kita mesti selamatkan mereka dari terkena wabak demam karat. Tahu, robot Pimpin ni pun dah kena. Tapi belum teruk lagi. Masih boleh diselamatkan. Kita kena cepat cari ubatnya. Pimpin sudah sihat. Dia macam mau bagi tahu sesuatu. Mungkin kapsul cas tu penyebab wabak demam karat. Tak mungkin. Sebelum ini, semua robot ada guna itu kapsul charge. Tapi baik saja.
Betul. Jadi, kita kena siasat. Pimpin, tunjukkan di mana kapsul cas itu. Mari. Ayam goreng Mak E. Sedapnya. Cepatnya tutup. Dah seminggu aku tutup kedai, tak berniaga. Sebab robot semua rosak. Tak ada siapa goreng ayam. Kenapa kau je tak goreng? Tak reti. Selama ni memang robot-robot yang buat. Mari beli. Ipin, kita bawa balik ke Mak Mai. Wah, keselamatan bandar dijaga dengan drone. Canggih. Setelah disiasat, kita orang dapati kapsul cas adalah punca tersebarnya wabak demam karat ni. Tapi robot-robot ni dah lama guna kapsul cas tu. Kenapa baru sekarang ada masalah? Kita orang syak, ada orang telah tukar sistem fungsi casnya. Hah? Tapi kenapa? Haiya, saja musuh hati lo. Ataupun musuh perniagaan. Kau ada syak sesiapa? Cuba ingat. Fizi. Siapa Fizi? Dia bekerja kat kilang aku. Dia yang masukkan sistem pada kapsul cas ni. Alamak. Nasib baik aku dah tukar nombor kod. Macam mana ni? Habislah kalau dia orang tahu. Ipin!
aku tengok robot tu dipenuhi gagal. Aku cuma buat sistem koding baru. Tapi gagal. Biar kita orang tengok. Lagipun kita kena selamatkan Pimpin. Orang dah selamatkan aku. Terima kasih. Yang penting, robot dia mengkarat sudah tak ada. Gelap pula. Kenapa ni? Seronok. Seronok! Kita orang dapat selamatkan Nusantara. Betul. Mana Abang Salih dapat mainan ni? Seronoklah. Gadget ni beli di kedai. Isinya pula abang yang reka. Ikut ceritanya Nusantara kita tu yang dapat juta-juta tontonan. Wah, hebat Abang Salih. Dah siap ke ni? Belum. Nanti siap, abang akan pasarkan permainan VR ni. Wah. Masa tu, beli tau. Nanti kita orang suruh Kak Ros belikan. Dia pun suka main. Tapi kita orang lagi suka datang main percuma. Teman abang, boleh? Rugi pelanggan macam korang. Asyik nak percuma je. Nah, baju kat kau. Dah, pergi balik. Abang Salih, kita orang nak main ni lagi sekali? Boleh. Main yang ni pula.